Pernah tak korang rasa dah bayar loan kereta bertahun-tahun, tapi bila nak buat full settlement, baki hutang dia tak gerak-gerak. Banyak je lagi. Rasa memang macam kena scam kan? Pernah tak korang rasa dah bayar loan kereta bertahun-tahun, tapi bila nak buat full settlement, baki hutang dia tak gerak-gerak. Banyak je lagi. Rasa memang macam kena scam kan? Sebenarnya korang tak salah. Memang itulah sistem yang bank gunakan sebelum ini untuk loan kereta. Good news, benda tu dah officially tamat. Parlimen dah luluskan Hire Purchase Amendment Bill 2025 pada 8 Oktober yang baru lepas. Jadi nanti bila kita settle loan awal, kita akan jimat bayaran interest ini. Jadi dalam video ini saya tunjuk exactly berapa kita boleh jimat guna data official dari kementerian dengan contoh kereta Myvi. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune. Selama berpuluh-puluh tahun ini, Malaysia guna sistem ini yang dinamakan Rule of 78 untuk car loan. Basically, sistem ini dia front load interest. Maksudnya, bank dia kira interest berat dekat depan. Bayaran installment yang kita buat, tahun pertama, kedua, ketiga, majoritinya payment itu masuk bayar interest, bukan bayar pokok. Jadi bila kita nak settle awal, kita tetap rugi sebab bayaran tu banyak yang pergi untuk interest dan pokok pinjaman gerak sikit aja. Jadi sekarang ni kerajaan dah abolish Rule of 78. Dia gantikan dengan reducing balance method untuk kira interest ikut baki sebenar. Jadi lagi sikit baki, lagi rendah interest yang kita bayar. Jadi ini fair dan transparent. Jadi kita gunakan example dari Ministry of Domestic Trade, KPDN HEP. Let's say Perodua Myvi tahun 2025 baru. Harga kereta 55,600. Tempoh pinjaman 9 tahun atau 108 bulan dengan flat rate 2.8%. Monthly payment ialah 649 dengan keseluruhan total interest 14,460. Jadi kita nak tengok apa jadi bila kita settle awal, let's say kata dalam tempoh 3 tahun. Jadi mengikut sistem sebelum ini, Rule of 78, selepas 3 tahun, bayaran pokok yang kita bayar ialah 15,349 dan interest RM8,005 dengan baki hutang RM40,251. Perhatikan, kita baru bayar RM15,000 principal tapi interest dia dah ambil RM8,005 dengan outstanding masih lagi RM40,000 lebih. Jadi itulah majority payment masuk interest bukan principal. Seterusnya, dengan sistem baru ini, reducing balance method, selepas 3 tahun, interest dibayar RM7,677, outstanding hanya tinggal RM39,923. Jadi ini menjimatkan tak banyaklah, RM328 untuk bayaran full settlement. Data bulan Ogos ekonomi China menunjukkan kelembapan. Pengeluaran perindustrian hanya naik 5.2% tahun ke tahun dan jualan runcit 3.4% di bawah jangkaan. Jadi selain daripada faktor dalaman, perang tarif US juga faktor utama kelemahan dalam ekonomi China. Berita baiknya, ini mendorong Beijing untuk umum pelan rangsangan ekonomi atau stimulus bagi projek infrastruktur dan rangsangan pengguna untuk merancangkan ekonomi. Akibat dari itu, setakat ini, indeks Shanghai Composite melonjak 41%, manakala CSI 300 naik 42% didorong oleh saham teknologi dan AI. Di Hong Kong pula, Hang Seng meningkat 40% tahun ini menarik aliran modal antarabangsa. Jadi apa seterusnya? PBOC dijangka menurunkan kadar faedah sebanyak 10 mata asas dan memotong 50 mata asas untuk rasio Reserve Bank jika diperlukan. Jadi pada pandangan saya, pasaran China dan Hong Kong dijangka akan terus bullish untuk medium dan long term ini. Seterusnya, saya dah sediakan weekly market outlook pandangan jangka pendek untuk pasaran utama seperti mata wang, equity, kripto,
komoditi seperti gold. Kawan-kawan boleh download percuma sahaja Outlook ini. Untuk download, sila refer di description di bawah video. Financial impact nampak macam tak banyak lah. Tapi ini loan kereta Myvi. Kalau kita beli kereta ratusan ribu atau juta, memang banyaklah kita akan jimat interest tu. Lagi satu, angka tu kalau kita kira kita seorang je. Tapi berjuta rakyat Malaysia yang ambil loan kereta saban hari, saban minggu, saban tahun. Berapa banyak secara totalnya rakyat jimat bayaran interest ke poket bank. Jadi dengan bayaran yang jimat itu, rakyat ada lebih duit untuk berbelanja untuk perkara-perkara lain. Cuma saya agak tak pasti, let's say lah kalau kita ada duit lebih, kita bayar prinsipal awal sikit. Apakah ini dibenarkan oleh pihak bank? Dan kalau ini dibolehkan, ini lagi dapat jimatkan bayaran faedah. Maybe ada kawan-kawan yang tahu, boleh share di ruangan komen. Seterusnya, bila sistem baru ini akan bermula, pada 8 Oktober yang lepas, Parlimen dah luluskan pindaan undang-undang ini. Next, kita akan melihat bilakah akta ini akan digazetkan, dan selepas digazetkan, maybe bank perlukan masa setahun ataupun 2 tahun untuk implement the new system. Jadi selepas itu barulah semua loan baru yang sign selepas tarikh kuat kuasa akan menggunakan sistem reducing balance method. Loan lama, loan yang kita ada sekarang ini masih gunakan sistem lama, Rule of 78, kecuali bank offer conversion bila sistem baru itu dilaksanakan. Jadi finally, basically tak ada apa-apa yang kita perlu buat pada masa ini sebab loan yang kita ada sekarang ini memang tak berubah. Again, kecuali bank tawarkan conversion ke sistem baru bila sistem itu dilaksanakan nanti. Dan yang keduanya, maybe kalau kita bercadang nak beli kereta baru, sebaiknya tunggu saja sistem baru ini dilaksanakan nanti. Semoga perkongsian ini memberikan manfaat. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.